Okey, Assalamualaikum. Okey, saya Azhar. Baru nak cuba-cuba buat YouTube panduan untuk pemandu Grab baru. Saya barulah. Baru hari ke-12. Okey, jadi ini untuk pemandu Grab ya. Sekarang kita offline. Kita nak tengok wallet. Kita nak cerita pasal duit, pasal dompet. Dia idea ialah kita masuk dompet, masuk wallet tu modal kita serendah RM10 lah untuk permulaan. Kena pergi beli Grab Pay, Grab Pin di 7-Eleven, kedai-kedai mana-mana. Bukan saja 7-Eleven, itu untuk permulaan lah, ataupun terus key in debit card. Jadi saya nak tunjuk tu sebab ni dia kata wallet balance is low. Apa benda wallet balance ni? Kita klik kepada earnings. Okey, pergi kepada wallet. Okey, ini dia maksudnya. Ini dia punya wallet, credit wallet dan cash wallet. Okey, dia kata tadi apa benda, credit wallet ni ialah modal kita. Kita bayar pada dia apa-apa hal, transaction macam GrabPay semua tu akan potong daripada situ lah. Jadi kita macam kita siap-siap. Wallet tu dia bila kita ada dapat passenger bayar GrabPay ke cash ke, bayar tip, okey, dia akan itulah potong lah daripada credit wallet tu, daripada modal kita. Jadi sekarang modal ialah daripada zero kita kena minimum RM10 lah. Tak payah masuk banyak-banyak. Kecuali kalau kita leceh lah nak terus masuk lebih daripada RM10, supaya nak senang kan nanti nak cari 7-Eleven payah. Okey, credit wallet saya sudah RM1.7. Saya nak kena top up lah. Jadi sebab saya, okey, ini cash wallet ni pula ialah duit kita lah ni. Ini cash wallet ni duit kita yang dia dah bayar upah kita. Okey, saya nak tunjukkan credit wallet ni. Credit wallet ni kita kena top up modal. Dia ada sama ada top up with pin. Pin ni kita belilah di 7-Eleven atau mana-mana. Kalau top up with account, dia ambil daripada cash wallet. Okey, itu credit wallet. Cash wallet ni ialah duit kita. Kita boleh, inilah pendapatan kita, income kita. Kalau orang yang bayar cash tadi, dia bayar cash, kita ambil cash. Ni saya kumpul kat sini. Siap-siap kan, dah sediakan duit baki. Itu yang pembayar cash tunai. Yang bayar pakai GrabPay, dia akan masuk cash wallet. Jadi saya boleh tunjuk dua benda lah sekaligus. Saya nak tunjuk macam mana cara nak top up credit wallet, nak top up modal RM1.7 minimum RM10. Saya ada dalam cash wallet RM20. Itu duit saya. Jadi saya malas nak pergi guna duit cash tadi, nak pergi kedai pula, nak pergi beli pin. Jadi saya nak ambil daripada situ saja. Saya dah buat banyak. Okey, RM10. Kosong. Tekan enter. Next. Top up now RM10. Okey, successful. Berjaya masuk. Dia akan hantar mesej tutup. Jadi ni kita kena back lah, kena tekan ghost time balik. Okey, dah. Okey, modal kita kepada Grab RM11 sekarang. Dah top up. Okey, sekarang kita nak tengok cash wallet pula. Itu duit kita. Duit kita ni, okey, saya nak tunjuk contohlah. Ini duit kita akan boleh bawa keluar. Itulah income kita. Selain daripada cash, selain daripada duit tunai. Duit tunai yang diserahkan daripada passenger. Okey, ni duit daripada GrabPay. Kita boleh keluarkan
Boleh tak minimum? Saya tak ingat. Okey, saya nak keluarkan RM10. Sekarang ada RM10.58. Saya nak masuk dalam akaun Maybank. Maybank ni, akaun ni kita kick in siap-siap masa awal-awal dulu. Dia dah minta nombor akaun. Jadi dia akan transfer ke tu serta-merta. Serta-merta. Okey, RM10. Next. Transfer now. Transfer. Masuk duit. Okey, request send. Dia tak serta-merta, dia ambil masa lah. Ambil masa sikit. Okey, reclose, tutup. Okey, patah balik. Okey, sekarang dah tinggal 38 sen. Saya dah keluarkan duit RM10 tu. Itu duit saya. Yang modal tadi saya dah masuk top up balik. Jadi saya boleh kembali beraksi mencari passenger. Okay, wallet balance is low. Dia masih lagi tu. Jadi kita refresh. Dia tak refresh lagi. Okay, tak apalah. Okay, siap.